Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, buah durian ni kat pokok yang usia dia 3 tahun ni dah jatuh. Okey, ni adalah klon siam dia buah dia duduk kat sini ni. Dia duduk kat sini, debuk dah jatuh dah. Hari ni start jatuh. Ada yang minta saya sharekan dia punya isi kat dalam ni macam mana bila buah ni masak tanam, masak betul, bukan buah potong, bukan buah perang Okey. Ni pun sama. Dia dah berbau ni. Dah ada bau. InsyaAllah lagi 1 hari. Nak putus dah. Nak putus dah. 1 hari lagi akan jatuh lah ni. Tapi tengok tuan-tuan rasa ni buah apa? Buntut dia tajam macam ni. Kat sana pun ada pokok tu. Sama juga. Buntut dia tajam. Ni adalah buah durian Bantal Mas. Okey, durian Bantal Mas. Okey, ni durian klon Thailand, antara buah yang paling top dan paling famous sekali dekat Thailand. Tapi orang kita tak suka makan buah ni sebab buah yang sana tu dia buah peram. Okey, tangkai potong. Okey, baru dia orang makan mengkal. Okey, ni buah ni yang jatuh masak ni, kita akan tengok isi dia macam mana, tebal mana, macam mana bentuk rupa isi dia dan rasa dia macam mana Okey, jom. Okey, ni buah tadi. Kita nak start buka lah, tengok Okey, untuk kat bawah ni nampak dia ni. Dia panjang macam ni Biasa durian dia bulat macam tu tapi yang untuk yang jenis ni dia ada potnet kat sini. Okey. Kita tengok, kalau tengok kat sini ada 2 bangsa je. Menarik juga isi dia. Kuning. Tebal warna dia kuning, warna macam D24. Dia punya ketebalan dia padu. Allah Akbar. Biji dia besar ni je biji dia. Tengok ada punya isi dia. Ni bau gugur tadi ni, sepatutnya nak cantik makan esok. Ada yang cakap durian ni kalau dia masak jatuh dia lembik. Sebenarnya tak Ni terbukti apa yang saya ceritakan sebelum ni terbukti dia punya isi dia tak lembik. Dia kat luar tu nampak macam dia boleh siap-siap, dalam dia lembut dalam dia lembut. Nampak? Ini adalah durian Bantal Mas atau panggil motong durian Thailand. Biji dia besar ni je. Isi dia masya-Allah. Besar mana? Kita tengok. Warna dia pun menarik. Tebal tak tebal Rasa dia. Ini rasa dia secara jujur ikhlas. Bukan nak condemn. Okey, bukan nak promote. Ikhlas dari hati. Saya rasa Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tak ada pahit. Lemak. Lemak tu banyak. Pahit tu boleh kata 10% je lah. Pahit tu. Tapi manis memang banyak. Buah ni memang manis Lemak tu banyak. Yang lembik Alhamdulillah. Sedap. Tapi kalau nak dibandingkan dengan Musangking, jauh ketinggalan lah. Jauh ketinggalan. Musangking lagi padu.
Blackthorn pun sama. Tapi memang buah ni manis. Manis. Memang tak ada rasa mengkai tu, tak ada. Memang jadi nah. Jadi rasa. Adik rasa buah ni macam mana? Sedap. Mana sedap Blackthorn dengan Musang King? Ni apa? Dia motong. Tak sedap. Tak sedap. Tapi boleh lah Abah. Boleh lah kalau tuan-tuan tak ada buah. Abah. Patut dia tadi yang bawah sekali tu besar. Ya. Itu bau sedap. Itu bau sedap. Okey, kalau buah durian Musang King tak ada, Blackthorn tak ada,